Saudara, kemeriahan Bazar Ramadan sentiasa dinanti dan menjadi lokasi tumpuan sekaligus menjana pendapatan golongan peniaga. Untuk laporan penuh dari Kelantan, kita langsung bersama Muhammad Azidi Abdullah. Silakan. Baik, terima kasih Ifah. Walaupun terdapat kenaikan harga makanan berikutan peningkatan kos bahan mentah, namun Bazar Ramadan masih menjadi lokasi wajib dikunjungi. Bazar Ramadan Kompleks Perdana Majlis Daerah Gua Musang menjadi pilihan penduduk sekitar. Puas hati jugalah sebab barang mahal kan. Dah ni barang mahal. Jadi nak tak nak kena beli. Kita memang kena sebab kita diri pun beli barang pun mahal. Beli barang mahal mesti buat tu. Okey nak jual tak ada utang dia. Biasalah tu. Saya dapati ada setengah gerai tu daripada tahun sebelum ni ada kenaikan harga dia. Ada juga yang masih mengekalkan harga lama lah. Tapi daripada overall lah, saya perhati tu tidak begitu ketara sangat lah kenaikan harga tu. Mungkin ada beberapa faktor daripada pihak peniaga sendirilah. Bagi peniaga, walaupun terkesan dengan kenaikan kos bahan mentah, mereka memilih untuk tidak menaikkan harga jualan. Setiap tahun tu dia meningkat. Meningkat semua harga, tapi kita jual macam biasalah. Itulah. Siap sangat kalau nak naik semua. Macam pelanggan tu dia kalau bazar dia macam dia mari cari orang sama. Dia tahu kedai tu biasa tu dia kemari situ lah. Bazar ini disertai 112 peniaga makanan dan minuman. Ramadan turut memberi limpahan rezeki kepada pengusaha arang Muhammad Napi Awang. Setiap kali Ramadan, permintaan arang keluarannya meningkat hampir 3 kali ganda daripada kebiasaan. Kilang yang diusahakan sejak 1999 ini sentiasa menerima permintaan tinggi, terutamanya dalam kalangan peniaga bazar. Sebelum puasa baru ni, lebih kurang daripada 10,000 supik habis terjual lah. Siapa tak ada kaki tangan itu. Pelanggan tu mari. Kelebihan kayu rambutan ni dia harga dia tu dia lama sikit untuk kita guna untuk pembakaran dia. Api dia tu baru dia tu molek dah bandingkan kayu-kayu lain. Proses pembakaran kayu mengambil masa hingga 3 minggu bagi menghasilkan bahan bakar itu. Dan bagi memastikan kelangsungan proses pembuatan arang, beliau memperoleh bekalan kayu dari pasir putih dan bacok. Kayu yang dibawa pembekal ke kilang akan diperiksa terlebih dahulu dari segi kualiti dan kesesuaian kayu bagi memastikan arang yang dihasilkan berkualiti dan dapat penuhi permintaan pelanggan. Hanya bermula sebagai hobi ketika berusia 15 tahun, kini minat menanam tanaman hias telah menjana pendapatan sampingan yang lumayan. Laporan Amirul Hafiz Rosli. Penuntut tahun kedua jurusan Bioteknologi Universiti Sains Malaysia USM Pulau Pinang, Muhammad Mukris Hakim Muhammad Syam mengakui usaha mengumpul benih-benih pokok akhirnya menjurus kepada penyediaan rumah hijau. Bidang sains gunaan biologi yang dipelajari dimanfaatkan sepenuhnya. Saya menggunakan kaedah STEAM ataupun WAP. Kaedah ni sebenarnya dia memastikan anak keratan ataupun benih pokok kita sentiasa berada dalam keadaan segar lah. Seperti yang kita lihat sini, pokok ni hanya berusia 2 minggu lebih. Jadi akar dia sudah keluar banyak. Bila kita buat macam ni, kita tak perlu siram banyak kali. Kita mula-mula tanam saja, kita letak air dan kita letak baja siap-siap dengan vitamin ataupun serbuk pengakar lah. Jadi cara ni tingkat kejayaan tu lebih tinggi, peratusan kejayaan. Tanaman hias berasaskan keunikan corak daun, tekstur dan rupa bentuk yang unik kini mendapat permintaan tinggi dalam kalangan peminatnya. Malah mereka sanggup belanja besar semata-mata untuk memiliki sebahagian pokok jarang ditemui dalam ranking utama dunia. Mengulas lanjut, tanaman ini berasal dari hutan hujan tropika di Brazil, Argentina, Bolivia dan Paraguay dan kebanyakan variatinya agak tinggi harganya berbanding pokok hiasan tempatan. Anak sulung daripada 3 beradik ini mengakui berjaya memperoleh pendapatan bulanan sehingga RM2,000 hasil jualan menerusi dalam talian. Sementara ibunya Zubaidah Abdul Rahim berkata pada awalnya tidak percaya dengan hobi anaknya yang boleh mendatangkan pulangan lumayan. Makcik tak percaya. Benar apa harap dia tunjuk kan? Tunjuk dia telefon je dia.
Lah, percaya lah. Jadi syukurlah. Baik, memanfaatkan tanaman hiasan beraneka ragam, antaranya pohon keladi, hasilnya dia sangat lumayan dan boleh menampung kehidupan di universiti. Terima kasih si pohon keladi, Amirul Hafiz Rosli, RTM. Baik Ifah, setakat ini sahaja perkembangan dari Kelantan. Kembali semula bersama anda untuk laporan lain berita wilayah. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, terima kasih Hazidi.